Harga dia berapa? Harga dia untuk satu cawan ni, harga ala kad dia RM11 saja. Boleh tahan tak sakit pun nampak. Tak sakit pun. Sekarang ni kita tengah buat proses bekam angin ataupun bekam kering lah. Maksud bekam angin dan bekam kering tu maksud dia kita buat tanpa tusukan lah. Selepas ni kita akan buat proses bekam basah menggunakan ini. Ini dia. Ini alat dia. Ini alat penting lah. Kita dekat Bandar Botanik. Bandar Botanik Kelang. Customer ni dia kebas-kebas kaki. Cara keluar berbubir, maksud dia kita punya kulit ni tak rata. Tuan ke apa? Tuan Fariza Mustafa. Kulit kita tak rata. Lepas tu angin tu masuk dari tepi-tepi ni. Sebab tu kita punya darah ni berbuih-buih. Dia tak ada masalah pun sebenarnya. Rasa geli-geli je. Ihtihar. Benda ni sunnah. Benda ni sunnah. Kalau sunnah tu mesti ada kebaikannya. Kata buat sekali terus sihat, tak ada. Tak mungkin macam tu. Dia kena ihtihar. Kalau sekali buat sihat, Alhamdulillah. Kalau tak sihat, kita perlu ihtihar. Datang dalam masa sebulan atau 2 bulan sekali lah. Kita tengok perubahan dia. Setengah orang buat 1 hari sudah sihat, setengah orang buat 1 hari belum sihat. Mungkin dia datang dalam lebih kurang 3-4 kali baru dia berasa perubahan. Mungkin faktor pemakanan dia, tidur lambat ke ataupun stres ke, dia boleh jadi macam tu.